Ho. Alamak tak? Inilah kereta Proton Saga VVT yang kita dah masukkan adjustable daripada max speeding. Kita nak interview sikit owner dia ni, apa yang buatkan dia nak tukar adjustable daripada max speeding. Ini kita nak tanya sikit beberapa soalan kat dia. Macam mana boleh tahu pasal turbo dan sebagainya. Kalau apa nak tengok interview dengan owner kereta Saga ni, awak kena tengok video ni sampai habis. Nama saya Naim atau lebih dikenali sebagai Naim Cikgu Saga kat TikTok. Macam mana tahu pasal Mr. Absorber? Sebenarnya sebelum ni saya pun pernah pakai barang daripada Mr. Absorber, Spring Pro Expert. Jadi hari ni saya datang dekat Mr. Absorber ni balik sebab saya nak tukar adjustable dekat kereta Saga ni. Max Speeding Road. Proses dia mudah. Saya pun dah setting appointment dengan Mr. Absorber. Datang je, jumpa dengan service center, pergi belakang terus dan dia akan settlekan. Semua pertanyaan, semua apa yang kita nak tahu, semua dia akan bagi tahu. Tak ada tipu-tipu, semua jelas, harga jelas. Environment dia selesa. Dalamnya ada aircon. Korang kat luar sana yang nak pakai adjustable ke, datang sini, aku garanti aku dah pakai dekat kereta ni memang terbaik. Padu kereta lama seperti baru.